Pernah tak anda fikir ada satu rangkaian gergasi yang kita tak nampak yang sebenarnya menggerakkan dunia moden kita? Air yang kita minum, tenaga untuk lampu rumah kita, semuanya mengalir melalui satu sistem yang sangat kompleks. Jadi hari ini, kita akan selongkar dunia tersembunyi pemasangan paip, satu seni dan sains yang menghidupkan semua infrastruktur penting ini. Cuba bayangkan macam ni. Kalau loji jana kuasa atau loji rawatan air itu macam badan manusia, sistem paip ni pula adalah urat dan arteri dia. Dialah yang angkut semua benda penting, gas, minyak, wap, bahan kimia ke tempat yang betul. Pastikan semua berjalan lancar. Tanpa rangkaian ni, industri-industri besar ni boleh lumpuh terus. Jadi, siapa yang buat semua kerja ni? Di tengah-tengah semua ni, ada seorang profesional yang sangat mahir, seorang artisan yang kita panggil pemasang paip atau pipe fitter. Tugas mereka lah untuk ambil plan-plan yang rumit tu dan ubah ia menjadi satu sistem fizikal yang berfungsi dengan sempurna, tanpa sebarang kebocoran. Mereka lah wira yang tak didendang dalam cerita ni. Baiklah, jom kita bedah siasat sikit. Untuk kita faham kerja dorang ni, kita kena mula dari asas. Jom kita kenali dulu komponen-komponen asas yang membentuk mana-mana sistem perpaipan. Semestinya, semua benda bermula dengan pipe itu sendiri. Ia adalah saluran utama, macam lebuh raya untuk semua jenis bendalir. Tapi bukan semua pipe sama tau. Material dia berbeza-beza bergantung pada apa yang diangkut. Ada yang direka khas untuk tahan tekanan tinggi, ada pula yang kena tahan karat. Tapi, pipe lurus je tak cukup kan? Anda perlukan fitting. Inilah dia penyambung-penyambung penting yang bagi sistem tu bentuk dan fungsi. Tanpa fitting ni, kita cuma ada pipe lurus yang tak pergi ke mana-mana pun. Tengok ni. Contohnya elbow fitting yang anda nampak ni. Fungsi dia nak bagi sistem tu membelok 90 darjah. Rajah kat sebelah tu pula tunjuk dengan jelas macam mana aliran mendalir tu diubah haluan. Nampak kan? Setiap komponen fizikal ni ada fungsi dia yang sangat spesifik. Dan ada banyak lagi jenis fitting yang lain. T ni, dia macam simpang T, pecahkan aliran jadi dua. Reducer pula, dia tukar saiz pipe, selalunya dari besar ke kecil untuk kawal tekanan. Dan cap, macam nama dia, gunanya untuk tutup hujung pipe. Setiap satu ni ada kerja dia yang tersendiri. Okey, sekarang kita dah kenal komponen-komponennya. Tapi macam mana semua ni nak disambungkan? Sebenarnya, sebelum sebatang paip pun dipotong, keseluruhan sistem ni dah wujud dalam bentuk pelan terperinci. Inilah bahasa yang setiap pemasang paip wajib kuasai untuk tukarkan idea jadi realiti. Lukisan teknikal atau blueprint, inilah dia kitab rujukan utama untuk apa-apa projek. Dalam ni terkandung semua maklumat yang diperlukan, setiap ukuran, setiap komponen, setiap spesifikasi. Ia adalah peta jalan yang pemasang paip akan ikut dengan sangat teliti. Jadi, apa je yang ada dalam blueprint ni? Pertama, lukisan isometrik, ia bagi kita pandangan 3D, jadi senang nak bayangkan macam mana nak pasang nanti. Lepas tu ada PNID, ini gambar rajah keseluruhan sistem. Ada juga bil bahan atau BOM yang senaraikan setiap nut, bolt dan pipe yang diperlukan. Dan akhir sekali, setiap pipe ada nombor talian unik dia, macam nombor IC pipe lah, yang bagi tahu saiz, bahan dan apa yang lalu kat dalam dia. Sekarang kita dah faham bahasa dorang, jom kita tengok pula macam mana para artisan ni buat kerja. Di sinilah pelan atas kertas bertemu dengan kemahiran tangan mengubah lukisan menjadi satu struktur fizikal yang sebenar. Kerja macam ni mestilah kena tepat, dan untuk dapatkan ketepatan, kena ada alatan yang betul. Dari pita pengukur untuk ukuran yang jitu, spirit level untuk pastikan semuanya lurus, sampailah ke torque wrench untuk pastikan setiap bolt diikat dengan daya yang betul. Setiap alat ni memainkan peranan penting. Proses kerja dorang ni pun ada langkah-langkahnya, dipecahkan kepada 7 langkah utama. Mula-mula, terima lukisan dan fahamkan betul-betul. Lepas tu, ukur, tanda dan potong dengan teliti. Proses fit up dan penjajaran pula, memastikan semua komponen bercantum dengan sempurna sebelum dikimpal lekat. Dan yang terakhir dan paling penting, pemeriksaan rapi untuk sahkan semuanya dibina ikut standard. Tapi ini bukan sekadar pasang-pasang paip tau. Dalam dunia pemasangan paip ni, risikonya sangat tinggi. Silap sikit je, akibatnya boleh jadi sangat dahsyat. Sebab itulah standard kerjanya mesti jauh lebih tinggi. Kita ambil satu contoh, pemilihan bahan. Paip bukan sekadar paip. Kita kena tahu, paip ni nak kendalikan tekanan yang melampau ke, suhu tinggi, bahan kimia yang menghakis. Jadi, nak pilih antara keluli karbon, keluli tahan karat atau alloy, semua tu ada keputusan kejuruteraan yang sangat kritikal dan tak boleh dipandang ringan. Dan inilah sebabnya ia sangat-sangat penting. Macam yang Amaran ni cakap, silap pilih bahan bukan kesilapan kecil. Ia boleh menyebabkan bencana.
Paip meletup, bahan toksik bocor atau satu sistem tu gagal berfungsi terus. Ini boleh membahayakan nyawa dan juga alam sekitar. Kesilapan-kesilapan ni boleh jadi macam-macam. Salah baca lukisan, ukuran lari 1 mm, bolt tak diketapkan dengan daya yang betul atau gasket yang tak diletak betul-betul kat tengah. Semua kesilapan kecil ni kalau berlaku, boleh menjejaskan kekuatan keseluruhan sistem. Jadi, macam mana industri nak pastikan semuanya selamat? Jawapannya melalui standard antarabangsa yang sangat ketat. Badan-badan macam ASME, API dan AWS, merekalah yang sediakan kod dan spesifikasi yang wajib dipatuhi. Inilah tiang-tiang yang menyokong kualiti dan keselamatan global, memastikan setiap sambungan tu kukuh dan setiap sistem boleh dipercayai. Okey, jom kita zoom out balik dan lihat gambaran yang lebih besar. Di manakah sebenarnya kemahiran-kemahiran hebat ni digunakan? Dan apa kesannya pada dunia kita? Kepakaran pemasangan paip ni sangat penting dalam pelbagai sektor kritikal. Dari pelantar minyak dan gas yang mencabar di tengah laut, sehinggalah ke loji-loji janakuasa di darat, limbungan yang membina kapal-kapal gergasi dan juga kilang penapisan yang membekalkan bahan api kepada dunia. Pendek kata, pemasang paip ni ada di mana-mana. Bidang ni juga menawarkan laluan kerjaya yang sangat baik. Seseorang tu boleh mula sebagai pemasang biasa, kemudian naik pangkat jadi pemasang paip yang mahir, seterusnya menjadi penyelia atau pemeriksa kualiti dan akhirnya boleh mencapai jawatan sebagai jurutera paip. Ia satu perjalanan dari kerja tangan sehinggalah ke perancangan strategik. Jadi, lain kali anda buka paip atau petik suis lampu, ingatlah sekejap tentang rangkaian tersembunyi ni dan para artisan mahir yang membinanya. Merekalah yang telah membina dunia perindustrian kita. Persoalannya sekarang, bila kita terus berinovasi dan membina, siapakah pula yang akan mengambil alih alatan ini untuk membina masa depan?